Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Muhammad Azmizandal bin Jumari, pada hari ini akan membincangkan persoalan sejauh manakah religion market model diaplikasikan dalam pasaran ekonomi di Malaysia. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan religion market model? Model ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi Robert Barrow. Model ini menjelaskan bahawa agama bukan sahaja mempengaruhi kehidupan rohani masyarakat, malah turut memberi kesan kepada sistem ekonomi. Apabila kerajaan menyokong dan mengawal selia institusi agama, masyarakat akan lebih yakin untuk mengamalkan nilai agama dalam kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Malaysia merupakan salah satu contoh negara yang jelas mengaplikasikan model ini. Salah satu aplikasi yang paling ketara ialah melalui penguatkuasaan undang-undang halal dan haram. Undang-undang ini diwujudkan bagi memastikan setiap perkhidmatan dan aktiviti ekonomi mematuhi hukum syarak. Kerajaan melalui JAKIM bertanggungjawab mengeluarkan pensijilan halal dan memantau pematuhan terhadap standard halal. Sebagai contoh, makanan, minuman, komestik dan produk farmaseutical yang mempunyai logo halal, JAKIM lebih diyakini oleh pengguna. Apabila pengguna yakin terhadap sesuatu produk, permintaan dalam pasaran turut meningkat. Keadaan ini menunjukkan bahawa campur tangan kerajaan melalui penguatkuasaan undang-undang halal haram bukan sahaja menjaga tuntutan agama, malah merangsang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penguatkuasaan ini juga membantu mengurangkan penipuan dalam perniagaan. Tanpa pemantauan, mungkin terdapat pihak yang akan menyalahgunakan logo halal untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, JAKIM bersama agensi penguatkuasa menjalankan pemeriksaan terhadap restoran, kilang dan premis makanan bagi memastikan status halal yang digunakan adalah sah. Tindakan terhadap penyalahgunaan logo halal dapat mewujudkan pasaran yang lebih telus, adil dan berintegriti. Hal ini selaras dengan religion market model yang menekankan peranan kerajaan dalam memastikan sistem agama fungsi dengan baik demi kepentingan masyarakat. Seterusnya, Undang-Undang Halal Haram turut menyumbang kepada perkembangan industri halal negara. Malaysia kini dikenali sebagai antara peneraju halal dunia. Produk halal tempatan seperti makanan, komestik dan farmaseutical berjaya diekspor ke pelbagai negara kerana keyakinan terhadap sistem pensijilan halal Malaysia. Ini membuktikan bahawa apabila prinsip agama dilaksanakan secara sistematik dan disokong oleh kerajaan, ia mampu membuka peluang perniagaan, meningkatkan ekspor dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Kesimpulannya, religion market model sememangnya diaplikasikan dalam pasaran ekonomi di Malaysia. Hal ini dapat dilihat melalui penguatkuasaan undang-undang halal haram yang berjaya meningkatkan keyakinan pengguna, mengurangkan penipuan dalam perniagaan dan memperkukuhkan industri halal negara. Jelaslah bahawa agama bukan sahaja menjadi panduan dalam kehidupan beribadah, malah turut menjadi asas kepada pembentukan sistem ekonomi yang beretika, berintegriti dan mampan. Sekian, terima kasih.